lah cantik. Dia Itu angkat video. video rakam. Kita tak ada kamera. Tengok kalau siapa-siapa orang buat jahat. Kesal sikit lah. Tak apa. Tapi pakai bateri banyak ni. Jahat. Okey tak macam ni? Okey. Apa bau di sana? Bau itu favorite saya. Nak main masuk je kau. Mana? My V ni lah. Ni. Memanglah kena marah ni. Duduk. Kenapa gitu? Marah. Orang ni marah. Motor besar ni. Masuk je. Besar. Buntut? Ish. Bukan. Dia punya tu besar. Macam Tu kau ambil siapa punya tu? yang baru. Papa punya tu ada tahi tu. Tak hidung jangan ambil. Yon Nadi. Bukan, mana saya Ada kifli mimpi aju dah. Bukan. Jangan buka, jangan main-main. My service favorite. Audi. Scrambler. Favorite. Audi mana? Favorite. Tak tahu. VW dah kalah kan. Simple. Itu jawapan dia. Halo. Kita tik. Tuh. Apa? Mana kifli kan. Bapa. Apa buat terima kasih. Papa, Anas nak jadi doktor tau. Doktor banyak gaji sebab dia kan dapat PNW kan. Kau nak jadi doktor, kalau kau tersalah buat orang mati macam mana nanti? Bomba je Kau nak. tersalah bagi obat ke orang untuk makan mati? Nyawa orang tau. Bomba je nak. Cepat. PA. Pa. Lagi. Kan dua kali tu. Kan dua kali tu sebut P. Papa. P. Baca dulu. Pa. Papa. K-U-U-A-T. At. Kuat. Papa kuat. Badi-badi. Alas kuat. Papa kuat. Mama kuat. Satu kawan Hari ni kuat. balik elok awal. Okey. Kau ni apa benda ni macam baby motor. Ada makan benda bukan-bukan kat sekolah. Tadi Ala kan nak makan sosis. Abi jual, lepas tu tak ada. Lepas tu Al pergi just now tak nak sosis. Habis. Lepas tu Al cakap besok. Habis? Masa balik sekolah agama. Ada lagi. Habis kuih. Betul yang Milo dengan Jerry tu. Tak ada. Tak tahu hari berapa. BMW. VW lagi baik. BMW lagi baik. Kau kalau daripada kita ni. Kau kalau daripada kita VW. Lagi you boleh cik. Kau ni kat bawah. Ha. Papa mau. Bawa macam ni kat tangan kau. Buat. Jom. Siap. Isi busuk. Tak apa. Dari kenyataan. Jap. Asyik tu ni dah. Kenapa ramai sangat ku ajar? Manusia dalam dunia ni banyak yang tak ikut ajaran Tuhan. Buat benda tak elok. Lori pun sama, lori. Sama je. Manusia. Yang penting dia manusia. Ada orang bawa lori baik. Ada orang bawa lori jahat. Ada orang bawa kereta baik. Nampak macam tu. Dia terus nak masuk. Tak percaya. Bagi signal terus masuk. Mana boleh. Bagi signal dulu. Tengok elok baru masuk. Nanti kan kalau lori contoh kan motor lalu mati nanti terkena. Kalau lori lagi lah. Kalau dia terkena kita terbalik. Kalau ni tu kat sana, ni sini kan. Dia masuk lori nak jalan sikit. Lepas tu terkena. Terbalik. Yes. Yang buat itu lah tak elok. Berdosa. Kini kita terpulang di awangan, terpisahlah
hari apa? Hari tu kan. Tadi Allahu asyhadu la ilaha illallah. Buat macam ni? Ha, Siapa aja? Alih tahu dah. Siapa aja? Ada dulu dengar. Papa cuma ada dengar buat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saja aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi tiada Tuhan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu bersama Allah. Faham tak? Makna Tuhan kita siapa? Nama Allah. Nabi Muhammad tu apa? Nabi kita. Pesuruh Allah. Apa Allah suruh? Kalau Rasul? Rasul dengan Nabi sama. Oh, baik. Takkan macam zaman dulu orang buat jahat, orang buat dosa semua, takkan Tuhan nak turun ke bumi. Jadi Tuhan lantiklah manusia jadi Nabi untuk sampaikan benda ni tak elok, benda ni elok. Macam tu dah. Asyhadu an la ilaha Tu orang Islam mesti kena tahu tu. Kalau tak tahu tu bukan orang Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tahu? Faham ni apa cakap? Penting tu paling penting. Solat nombor 2 dah. Mengaji? Mengaji tu semua dah nombor 3, nombor 4. Nombor 1 tu paling penting tu mengucap 2 kalimah syahadah. Nombor 0 lagi Pat. Jangan main Ras. Panda ni main keluar. Motor tu mana nak? Motor panda. Panda tadi dia lalu tadi. Mesti kita mati kan? Tak elok nak cakap mati. Ya. Apa ni nak buat motor alas? Motor si tai. Bila masa Papa tengah bawa kereta ni. Iya dah. Yang buat cerita-cerita bukan-bukan. Iya dah. Bila? Kau yang buat. Kau tak nampak kan tangan Papa ni? Saya nampak kamu buat. Arah pandang sana. Tadi arah pandang sana. Kamu buat ke motor saya? Arah pandang sana kan? Arah? Kamu musuh. Arah pandang sana tadi kan? Jadi? Betul rasa Papa buat lah. Ada je orang lain yang boleh buat kat belakang kawan Papa. Tak ada pun. Dia menyuruh. Ada. Papa seorang yang boleh nampak dia. Tak ada pun. Papa seorang yang boleh nampak dia. Papa asyik tipu je. Apa dah? Sendiri aku memikirkan di mana. Dah berapa minit tu kat Papa kita rakam? Tengok. Ada tulis tu. 84 minit. 8 minit. Yang tu saat. Saat tu memang 1, 2, 3 saat. 8 minit. Lambat. Lama. Dah 9. Kalau infinity lagi. Berarti dah lama. Nampak dah 9 minit dah. Sampai rumah kita mesti lama ni. Kita pun rakam tadi pun dah sampai kat sana kan. Yang apa? Kat roundabout saja tadi. Satu kan? Ni nombor 1 ni. Tak guna base lah. Sedih. Apa dah 10 lah? Ya. Saya mana? Tengok. Saya
Ting tang 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 tang. Cakap ulang, banyak kali cakap ulang. Ya. Banyak kali, itu sekali je. Ulang cakap. Dah berapa kali dah? 10. Hebat lah. Kalau cakap 10 kali mesti dia ulang automatik. Berapa kali tekan sini? Papa tekan ni tadi. Ha. Tak. Ni kalau tekan ni dia diam mak. Dia pause. Apa? Papa yang buah. Apa? Kalau ni dia dengar dia bising. Dia kuat. Ni perlahan. Ya suasana. Tak besar. Dah lah cukup lah, telinga sakit lah. Dia rakam tau dalam ni. Kita cakap apa semua dia rakam tadi. 12 dah. 11. Oh, aku aja. Berapa? Jangan. Tujuh. Kan ada tu. Nampak? Dah kacau dah. Air mata. Papa, yes. Itu kan? Ni baik. Atas. Hati yang terluka oleh janji-janji. Kau tahu siapa yang jadi ketua kita? Tahu? Orang yang buat kacau dulu. Kau pernah tengok kat dalam YouTube apa tunjuk orang yang ada ramai polis yang datang tangkap dia dekat Kuala Lumpur. Kau ingat tak? Lah dulu ada yang jadi ketua kita sekarang. Dulu masa dia buat hal kan, dia bawa ramai-ramai lawan polis. Sekarang dia jadi ketua. Jadi Perdana Menteri. Selamat pagi. Dulu masa tu Papa tingkatan 3 masa dia kena tangkap tu. Reformasi. 13 minit. Bila nak sampai rumah kita, Yas? Mesti panas nasi Papa ni. Bila bersendiri aku memikirkan di mana hilang. Dengan mudah mengungkiri hati janji. Kau bapa lah, kau jangan kacau anak aku lah. Tiba-tiba seorang kasih. Nampak pedas dah. Pergi. Bila bersendiri. Terang kan pada dalam kamera. Kan? Jelas kan? Sebab ni kamera phone. Tapi semuanya dia dah gelap sikit. Papa, dia buat lagi kali. Mak ada kisi. Itulah mak kisi. Ni. Tak macam ni. Kacau dah. Ni. Bantu kepala pusing sikit. Kotor. Goyang kepala. India dia cakap mesti dia goyang kepala. Pesan. Buka TVD buka nombor 3. Tekan radio. Tekan tak payah cabut tak payah cabut. Tu. Dah habis. Ya Allah.
Kita harus cepat. Lama kita balik memang lama. Itu pun kita rakam tadi dah sampai dekat kan. Kalau kita rakam daripada rumah ibu tadi, lagi dah mungkin dah 30 minit. Lama. Kita sampai rumah 40 minit lah, kadang-kadang 1 jam. Kalau banyak kereta, ni pun macam banyak kereta juga ni. Alif Lam Lam Ha mana tadi? Dah lepas? Tak, you nak jadi syukur nama awak. Alif. Nak kena laminate lah Arah punya tu, lupa lah. So Acu buat, Acu ada mesin laminate. Mesti koyak nanti. Itu Ustazah Teguh. Teguh Aras? Ke Teguh budak-budak lain? Alas lah, siapa yang tak beli ni? Orang lain dah laminate? Ada. Cantik dah bunyi. Cantik sekali. Dia susah koyak tau. Di dunia. Cantik. Di dunia sekali. Apa lagi answer? Aduh. Yes. Yes. Cik cuba ayam mengaji Papa dengar. Mengaji? Alif Bata. Alif Bata. Alif Bata. Sa. Jim. Ha. Ha. Dal. Dal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Dot. Ta. Za. Ai. Ril. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lalib. Hamzah. Ya. Wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 18. Qul huwallahu ahad. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha. Artinya tadi dah 19 tadi kan. Bagi tadi Ustaz cakap kalau siapa yang Al-Quran tak bismillah, maksudnya ayat tu dah sedih kan. Kalau ada bismillah dia tak sedih kan? Apa? Betul kan? Ayat sedih. Dalam Quran ada satu je ayat yang tak ada bismillah. Surah nombor 9, surah At-Taubah. Dia tak ada bismillah. Yang lain semua surah ada bismillah. Daripada surah pertama, surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, surah ke-114. Dalam Quran ada 114 surah. Surah ayat ada 6,636 pun. Tapi kalau nak tak ada bismillah tu sedih. Surah At-Taubah, surat untuk kita taubat. Taubat ni kalau kita macam kita buat salah, kita buat dosa, kita bertaubat. Kita minta ya Allah ampunkanlah aku. Itulah taubat. Lepas tu lagi baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
ikut bapa lah pergi masjid kan nanti kan. Bila kan ni bola bola sepak. Pogba dan N'Golo Kante juga terpaksa diketepikan ekoran masalah kecederaan. Nanti ikut tau papa. Sekarang nak pergi. Sekarang balik dulu buat kerja sekolah dulu. Cerahkan peluangnya untuk beraksi pada perlawanan. Esok hari Jumaat ada matematik. Kan? Tak, tu papa tanya kena bawa buku ke tak sebab esok hari sukan. Yelah. Kena bawa ke tak? Tak ah. Ha, tu papa tanya. Tu kalau tak payahlah bawa buat kerja tu dulu. Kalau nak bawa pun boleh buat mana yang ni dulu. Kalau ada jawi kena buat jawi tu. 5 hari lepas, pihak Rio 15, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 negara. Bapa kenapa ni? Dia ketua kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kuala Lumpur Ketua Malaysia. asas rumah bonda Siti Bainun Ghazali membela diri atas 2 pentuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja. Mak ada 21 dah kan? Dah bila? Cantik lah gambar. Tapi, Terang. Tapi kalau kita tengok kat cermin, mesti tak terang. Itu yang si Aras, yang si papa lain. Si papa mayal. Yalah, mahal. Wahadini wahia. Boleh. Sini takutlah jalan. Sempit. Kalau ada tempat, okey juga. Ni dua. Apa benda nak? Memang ada betul-betul ada rumah-rumah. Lori. Kalau zombie nak serang kita, kita baca doa boleh tak? Lawan. Boleh? Kena lawan. Kena lawan juga. Tak boleh. Kenapa? Zombie kan hantu. Jangan cakap tu. Kenapa? Kak Ica takut? Ara yang takut ni. Bukan Kak Ica. Ara yang menakut. Jangan cakap. Kenapa? Sebab kalau cerita tu tak boleh cakap juga. Kalau dalam TV cerita Cerita? Ha. Ya kan dia cakap. Jadi kena serang. Apa yang kena segang ni? Cerita aja. Salahnya. Kalau dia buat video betul-betul, Cerita aja dalam TV. Dia bukan boleh keluar pun. Kau yang cakap kan macam zombie tu semua cerita kan TV. Takkan hantu pun. Kalau hantu pula betul-betul. Kalau macam tu zombie pun betul-betul. dan Macam mana? 24. Zombie betul-betul ke tak? Malas dia cakap. Tadi baru baca mengaji baik. Ni sikit-sikit dah nak orang-orang. Macam mana nak hebat? Nak jadi panglima Islam. Nak jadi 25. Nak jadi panglima Islam tak? Nak jadi panglima Islam tak? Maksudnya? Panglima tu kalau pergi berperang kan, dia depan sekali. Dia yang paling kuat. Dia depan sekali, dia tak takut. Nak jadi panglima. Orang lain semua belakang dia paling ketua depan. Nak. Semua orang belakang dia panglima perang. Panglima perang Islam. Nak. Dapat pahala tu. Dalam masa zaman Nabi Muhammad ramai panglima perang Islam. Ada yang mati, ada yang hidup. Masa dulu masa berperang. Orang-orang yang menentang Nabi Muhammad.
Sebab dulu orang tak percaya. Bila Nabi Muhammad nak terangkan Islam, dia kata tipu. Lepas tu dia kata Nabi Muhammad buat benda jahat. Tu yang dia nak serang Nabi Muhammad. Berperang. Penuhnya Dah 26. Rupanya Cik, depan tu penuh. yang semalam tu yang dah tak ada. Oh, ada lagi. apa yang semalam? Yang tu kau tengok. Aduh, yang Dengan lagu-lagu yang terbaik. Terus terhibur di Sinar Menyinari Hidupmu. Tujuh kan. Nanti kita tengok daripada sini ke rumah kita. Dah dekat ni. Kita tengok berapa minit. 27 sampai rumah kita berapa. Nanti tolak. Kalau 29 tolak 27 dia dapat 2. Besar tu ni. Ada 28 lah, 1 minit. Ni sebab dia 3 laluan, 3 line, 3 lorong tiba-tiba jadi satu dekat depan tu yang sempit tu yang lain. tiga hingga 2. Kan? Bila ada dengan sana. Dia 2. Salah nak pergi sini memang. Siapa sebelah ni? Proton. Ha? Lama macam ni. Macam harimau kan? Bukan lain. Macam ni lama ni. Toyota ke je? Bukan. Toyota ni Bukan. Hyundai Hash kan? Ha. Hyundai Optima. Betul lah. Tak nampak. Apa tak kenal sangat kereta-kereta yang tak berapa banyak kat kereta kat atas jalan raya. Terang kau tengok kat luar gelap. Kau tengok kat dalam apa kamera ni. Oh, ya Allah. 29 tau. 29. 29. Okey, bang betul lah sebab. Sorry, saya terlupa saya terma ada cafe juga. Ya, sih. Ini. Macam mana apa? It's not big. Yes, ada cafe apa saja. Aduh. Dah 30 dah, tadi 27 kan? Berapa minit kita sampai rumah kita? 30. Tadi 27, 28, 29, 30. Dah 3 minit dah. 3 minit tunggu lagi balik. Apa kita buat kita cakap Astagfirullahaladzim. Kenapa? Nina, kalau kita apa cakap kalau semua Astagfirullah. kalau kita muak. Ya betul lah. Oh, banyak kali. Kau dengar tadi kau cakap kalau kita bawa kereta. Apa
lampu merah tu dia terang. Kan? Lama. Dia matahari tu sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu kepada kita untuk ditambahkan doa. Apa dia? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilman ilmu yang berkaitan dengan kepada Allah, kepada syariat, kepada kehidupan dunia. Warzuqi fahma, dan berilah aku rezeki untuk faham lebih mendalam. Kerana konsep kefahaman ini menerima untuk lebih mendalam. Jadi kita sambung lagi borak ini. Selepas ini. Assalamualaikum Saya ada budak perempuan kan. Ada satu dah. Dia tunjuk jari manis. Dari mana jari tengah? Jari manis. Ni tepi ni. Ha. Dekat siapa? Dia tunjuk kat siapa? Dia buat. Dia tunjuk kat siapa? Dia rasa kalas. Ha? Rasa ni kan ditunjukkan. Lepas tu dia pemanas. Dia tunjuk kat kau ke bukan? Kat tempat orang lain? Ni kan ditunjukkan. Lepas tu dia pusing. Dia tengok. Yang buat tak tahu je. Biar je. Ya. Lepas tu cakap